Ya, terima kasih. Siapa asyik dia tengah duduk di tukang. Kiri ni. Tengkat? Tengkat apa? Hitam. Cuba nanti kalau tu. Sabar. Puan menangis lagi tak boleh buat kerja. Hari menangis Okey. turun apa ke sini nanti. Kalau ikut sini pun boleh. Ikut sini pun boleh. Sini pun boleh. Ikut sini pun boleh. Terus. Kalau bandar dia tak boleh ikut yang belah sana. Dia ada 2 gate. Satu gate tu untuk visitor. Ini rumah orang kaya tu. Sama rumah tu. Jangan dia pandang bola tu. Ada ni apa? Apa? Ni Setia Zafiro ni rumah orang kaya. Mulia. Ada 2 je. Ada 2 je yo. Setia Zafiro dengan Mulia. Dia Mulia. Mesti si Mulia. Ini sewa. Siapa? Oh. Ada Setia dan Treasure dengan sewa. Apa belakang ni? Jangan sejui ni. Hama. Hama. Bila tahu sama beli rumah. Masalah dia ada. Sana. Terus. Oi. Strike. Pengeting pisau. Ini 1 juta lebih. Yang sebelah sini yang ini hari tu mula-mula 600. Sekarang ni dekat 1 juta. Ya. Dekat 1 juta. Jadi kalau orang yang beli awal 6 tu 600 masa dia belum macam tiang lagi. 600 dia sekali. Ini resident. Sini deh. Apa dia? Rumah ni dia ada banyak saiz. Sini. Sampai kanan. tak apa je kita dah lagi. Langgar, apa yang depan itu langgar? Jangan tu. Ni resident lah. Boleh. Boleh tidur di atas tu. Ni blok 3 tu. Blok 3. Ni, lepas ni. Kiri. Ada ni kiri. Tu blok apa? Blok 3, blok 3. Blok 3. Dia satu lah. Orang dia. Main trap. Ya, terima kasih. Siapa asyik dia tengah duduk di tukang. Kiri ni. Ni 3 ni. Ha. Tu.
3 kiri. Kopi 3 kan? Betul kan? Ha? atas kiri. Ya, Pak Nur itu legend oh. Legend tau. Tingkat? Tingkat berapa? Tingkat 4. Oh, ni tingkat 4. Jom. Mana kunci? Tak apa, kita ada kunci. Kunci mana? Kunci ni? Ni kat Cik Sat. Oh. Cik San nak buka? Abang suami dia apa? Tak, saya suami kepada cousin dia. Sofa punya hitam pun. Hitam pun nama dia. Hitam. Sabar. Puan menangis lagi tak boleh buat kerja. Okey. Atas. Oh, ni. Ada lock dia. Ada lock atas. Kejap kunci. Mana? Ya Allah. Ya, bentar ya. Okey, selamat. Dah selamat. Tak ada apa. Biasa dia ada lock gitu kan. Cuba sit ni. Mana atas? Dekat atas. Semua. Buka. Tu, dia punya tu. Ada salah lagi. Kan dia kat atas tu lock. Lock depan. Tinggi sebabnya dia tak turun habis. Jangan ambil gambar. Dia tengah-tengah. Oh, model dia. Dia tengah-tengah tu. Ni. Tak sampai. Kena panjat. Yo, dia mana saja tu? One helmet tu. Dia sana kena sampai. Tengok keluar. Tak apa. Buat apa? Janji sampai. Ni pakai ni. Dia pakai ni. Yang dia tengah-tengah ni. Apa dia? Torchlight. Nah, torchlight. Tu dia lock tu, kena buka atas tu. Dia lock tu. Dia tak release lock tu. Alamak, bateri habis lagi. Sampai di sini sahaja video kali ini. Mangsa yang terperangkap di dalam lift berjaya dibawa keluar dengan selamat. Terdapat 2 orang mangsa terperangkap di dalam lift di tingkat 4 bangunan tersebut. Jika berlaku kejadian seperti ini, anda boleh sahaja hubungi pihak bomba. Jangan risau, kami tak akan pecahkan pintu lift. Sebabnya kami ada kunci pintu lift tu. Jangan tunggu lama-lama. Kadang-kadang pihak penyelenggara lift berada di luar kawasan dan akan mengambil sedikit masa untuk respon. Ada yang takut untuk hubungi pihak bomba. Kerana takut kami akan pecahkan pintu lift untuk menyelamatkan mangsa terperangkap di dalam lift. Sebenarnya tidak. Kami tak akan lakukan cara sedemikian. Yalah, setiap masa amat berharga, jangan biarkan mereka menunggu lama. Kalau nak kami respon lagi cepat, terus hubungi nombor telefon balai bomba berhampiran anda untuk mendapatkan bantuan kami. Jika dibandingkan dengan menghubungi talian 999, hubungi terus, balai bomba akan menjadi lebih cepat dan pantas. Kami sedia menyelamat. Terima kasih kerana menonton video ini hingga habis. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya, hanya di saluran YouTube BCJ29, saluran kebombaan anda. Takat di sini sahaja. See ya and bye-bye.